Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأسد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia daripada Allah serta taufiknya, kita dapat berada pada malam ini bagi meneruskan daripada kitab Fathul Mu'in pada bab yang terakhir, iaitu berkaitan dengan memerdekakan hamba. Kita berhenti pada muka surat 513. Walau a'taqal hamlah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Walau a'taqal hamla ataqa in nufikhat fihi ruhu dunaha. Dan apabila memerdekakan kandungan sahaja, maka jadilah merdeka jika telah bernyawa, bukan sebelum bernyawa. Terjemuh yang sepatutnya bukan sebelum bernyawa. Tidak, tidak ibunya. Bukan sebelum bernyawa tu terjemahan tak apa kena . Jadilah merdeka jika telah bernyawa, tidak ibunya. Ni berkaitan dengan masalah sebelum ni. Tu lau a'taqa hamilan tabi'aha. Kalau seorang tu dia merdekakan perempuan hamil. Seorang tu dia ada hamba perempuan. Hamba perempuan tu hamba perempuan tu hamil, mengandung. Hamba perempuan tu hamba dia lah. Dia merdekakan perempuan, hamba perempuan mengandung tu. Tabi'aha, kandungan tu ikut sekali. Maknanya bila ibunya merdeka, anak merdeka juga. Jadi hak tu kalau merdeka ibu. Di sini walau a'taqal hamla, kalau dia merdekakan kandungan sahaja. Dia kata anak dalam kandunganmu ini merdeka. Jawabnya, hukumnya anak tu sahaja merdeka dengan syarat kandungan itu telah ditiup roh. Okey, kandungan itu telah ditiup roh. Mana dari segi kiraan syaraknya 4 bulan lah. Bila kandungan itu 4 bulan dan lebih. Sebagaimana dia datang dalam hadis kan. Yujma'u ahadukum fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu mithlu dhalika 'alaqah thumma yakunu mithlu dhalika mithla dhalika mudghah. Jadi dalam hadis itu thumma yunfakhu fihi ruh. Nabi kata seseorang kamu dikumpulkan ciptaannya dalam perut ibu kamu
40 hari nutfah, air mani. Kemudian 40 hari mudghah. Alaqah. Darah yang bercampur. Kemudian 40 hari mudghah, daging. Daripada peringkat pertama nutfah, air mani, kemudian darah, kemudian daging, summa yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiup ruh. Tiup ruh tu berlaku bila? Jadi 3 fasal yang pertama 40 hari, 40 hari, 40 hari. 40 hari jadi 120 hari. Bersamaan 4 bulan lah. 4 bulan lah 100, 3, 40, 40, 40. 3 kali 40, 120 hari bersamaan 4 bulan. Lepas 4 bulan tu dia panggil summa yunfakhu fihi ruh. Kemudian ditiup padanya ruh. Jadi mengikut kepada hadis tersebut, lepas 4 bulan, cukup 4 bulan ni dan ke atas, maka janin itu akan ditiup roh. Baik, kena beza sini. Kalau tanya doktor, dia kata sebelum 4 bulan, janin gerak dah. Dan ikut perubutan memang betul. Janin dah ada pergerakan sebelum daripada cukup 4 bulan, dah ada dah. Hadis kata ditiup roh 4 bulan. Ia kena beza sini. Dalam hadis sebut tiup roh, bukan dia kata gerak. Sebab boleh jadi janin tu bergerak dulu tapi roh tak ada lagi. Sebab roh ni satu entiti lain yang Tuhan letak. Jadi roh ni, dalam roh itu ada akalnya, ada rohnya, ada diri manusia sebenar yang akan ditiup tu. Bergeraknya janin dia berlaku sebelum pada 4 bulan tu. Jadi di sini dia tidak bercanggahlah dengan fakta sains, tak ada canggah. Dengan syarat kita jangan faham maknanya 4 bulan tiup roh baru gerak. Sebab dia tak kata bergerak, dia kata tiup roh. Dan roh ni benda yang rahsia. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada kamu tentang roh, katakanlah roh tu daripada urusan Tuhan, daripada alamul amri. Perkara yang urusan Allah Ta'ala yang tak ada diketahui hakikatnya oleh manusia ni. Jadi pergerakan yang berlaku dalam janin itu berlaku lebih awal daripada 4 bulan. Kerana apa? Kerana bukan roh bergerak tu dengan sebab roh tak. Sebab ia boleh gerak macam ada makhluk-makhluk tumbuh-tumbuhan contoh. Ia tak ada roh tapi bergerak. Ia bergerak, ia menjala, membesar. Jadi pembesaran yang berlaku, pergerakan berlaku sebelum tiup roh tu pergerakan yang berlaku secara sebab Allah Ta'ala cipta. Tetapi hakikat roh tiup tu, maka hadis yang menceritakan ditiup selepas pada 4 bulan. Jadi dia tak ada pertentangan lah. Tak ada pertentangan antara ilmu sains dan juga hadis dalam masalah ni. Nampak Okey, baik. Maka kalau selepas pada 4 bulan, di situ ada hukum-hukum yang berkaitan. Bila roh ditiup, tiup roh dah. Maka bayi tadi tu, dah tiup roh dah tu, sunat bagi nama kalau mati. Kalau mati, keluar mati. Sunat bagi nama. Bagi nama, letak nama lah. Tengok balik ada dah hak sebelum ni, hak mana keguguran tu, gugur kita dah letak nama. Boleh letak sekarang ni. Letaklah. Bagi tahu suami ataupun kita yang letak sendiri, aku namakan anakku yang lahir begian-begian ni nama ni, fulan atau fulana. Kalau tak tahu jantina, boleh letak nama hak boleh pakai dua-dua. Nama hak boleh pakai dua-dua. Lelaki boleh, perempuan boleh. Contoh apa? Banyaklah. Iman. Iman ni lelaki ada, perempuan pun ada. Fairuz, lelaki pun ada, perempuan pun ada. Jadi, nama hak boleh pakai dua-dua. Sunat letak nama. Kalau tak letak nama lagi hak meninggal dah sebelum ni, suruh pakai Pakat dengan tu lelaki nak letak nama dia. Tak usah balah lah. Sebab Nabi sebut
tidak ada daripada ma min nafsin manfusatin. Tidak ada daripada diri yang ditiup rohnya kecuali akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dia akan bangkit balik hari kiamat. Nampak Baik. Okey, dalam masalah ini, jika seseorang tu merdekakan anak dalam kandungan saja, walau a'taqal hamla ataqa in nufikhat fihi ruh, maka anak itu sahaja yang merdeka kalau telah ditiup roh bagi anak itu 4 bulan ke atas. Dunaha, tidak ibunya, mak dia tak merdeka. Sebab apa? Sebab al-aslu la yatba'ul far'. Usul tak boleh ikut furu'. Usul, ibulah sini. Ibu tak boleh ikut anak. Yang ikutnya anak ikut ibu. Kes tadi, kalau kes sebelum ni, merdeka ibu, maka anak dalam kandungan tu ikut sekali. Kerana al-far'u yatba'ul asl. Anak tu, cabang tu dia ikut kepada mak. Nampak tak? Kalau dia merdekakan anak kandungan, anak saja merdeka, mak dia tak merdeka. Okay? Walau kanat li rajulin wal hamlu li akhara binahwi wasiyatin lam ya'tiq ahaduhuma bi'itqil akhar. Dan apabila si ibu itu milik seseorang lelaki, sedang kandungannya milik orang lain lantaran semacam wasiat, maka salah satunya tidak menjadi merdeka lantaran yang lainnya merdeka. Ya. Di sini kalau dia masalah masih lagi hamba perempuan mengandung. Jadi ada 2 nyawa situ. Hamba dia mak tu, hamba perempuan. Yang kedua ialah anak dalam kandungan. Kalaulah perempuan tadi, ibu tadi li rajulin, milik seorang lelaki, walhamdu li akhar, anak dalam kandungan milik orang lain. Macam mana tu? Nak buat mana tu? Dengan cara binahwi, ni taswirnya binahwi wasiyatin, dengan seumpama wasiat. Tuan kepada hamba ni, hamba perempuan ni milik, katalah milik kita. Milik kita, hamba perempuan ni. Hamba perempuan ni mengandung. Mengandung. Okey, jangan dengan syarat dia bukan umul walad, mengandung anak dengan hamba lain ke, tak kira lah. Hamba perempuan ni milik kita. Baik. Kita wasiat bahawa anak ini kita beri kepada si fulan. Contohnya kita beri pada cucu. Anak ni, anak dalam kandungan kita beri pada cucu. Kita wasiat. Baik, matilah. Jadi, mak dia tadi jadi saka. Mak jadi saka. Anak dalam kandungan wasiat milik orang musalahu. Milik pada cucu. Apa tak? Jadi mak tadi, mak ni hamba. Dalam ni ada kandungan ni. Kandungan tu hamba jugalah. Jadi kita tuang kepada mak dia, kita wasiat bahawa anak dalam kandungan ini kita beri pada cucu. Beri pada cucu. Baik. Ibu kita dah wasiat. Jadi ibu tu harta kita. Anak ni kat pergi meninggalnya, matinya, maka akan beri kepada musalahu. Orang kita wasiat tu cucu lah. Ibu dia jadi saka, ahli waris. Jadi kalau perempuan itu milik seorang lelaki, kandungan itu milik orang lain, binahwi wasiyatin, lam ya'tiq ahaduhuma bi'itqil akhar. Tidak akan merdeka salah seorang dengan merdeka seorang lagi. Katakanlah ahli waris merdeka mak, anak tak merdeka. Ataupun cucu kita merdekakan hamba dalam kandungan tu. Kandungan ibu tadi. Cucu kita tu merdekakan kandungan. Cucu tu merdeka, mak tak merdeka. Sebab apa? Sebab syarat nak sirayah, nak jakit ni tak berlaku. Yang syaratnya milik sama. Sekarang ni milik berbeza. Ibu milik orang lain, anak kandungan milik orang lain. Jadi tak boleh kacau.
Tak boleh kacau kawasan orang. Apa dah? Milik orang, tak boleh kacau. Cucu ni milik kandungan, dia merdeka kandungan tu tak berjakit kepada mak, kepada hamba hak mak ni. Kalau ahli waris merdeka mak tak berjakit pada anak, tak berjakit pada kandungan, sebab kandungan tu milik orang lain. Dia tak boleh kacau milik orang lain. Boleh. Au a'taqa mushtarakan bainahu wa baina ghairihi au ay kullahu au a'taqa nasibahu minhu ka nasibi minka hurrun ataqa nasibuhu mutlaqa. Atau apabila seseorang memerdekakan sepenuh diri budak yang dimiliki persekutuan antara dia dengan orang lain, atau memerdekakan bahagiannya dari persekutuan itu, misalnya bahagianku dari dirimu merdeka, maka merdekalah dalam bahagian orang itu secara mutlak. Okey, ini masalah kalau hamba tadi, hamba kongsi. Hamba seorang, tuang ramai. Tuang dua orang. Boleh tak ada masalah. Macam kita beli benda, beli kenderaan, nama dua orang. Jadi milik sutir kenderaan tu, sebuah kenderaan tu milik dua orang, pemilik dua orang. Hamba, kita pakat beli dengan kawan kita. Nak beli seorang tak kok. Mahal katakanlah. Kita pakat dengan kawan kita beli seorang hamba. Boleh. Dan kalau sama banyak, mana separuh-separuh lah milik. Baik. Jadi, yang masalah ni au a'taqa mushtarakan. Seorang tu memerdekakan hamba yang mushtarak, hamba yang bersyarikat. Bainahu wa baina ghairihi, antara dia dan orang lain. Ai kullahu, dia merdekakan semuanya, au a'taqa nasibahu, atau dia merdekakan bahagian dia sahaja. Kanasi, contoh dia kata kanasibi minka hur, bahagian aku daripada kamu wahai hamba merdeka. Jawabnya akan merdeka ataqa nasibuhu mutlaqa, akan merdeka bahagian dia. Bahagian tu merdeka secara mutlak. Wasara al-i'taku min musirin la mu'sirin. Min musirin la mu'sirin lima aisara bihi min nasibi syariki au ba'dihi. Pemerdekaan kepada budak milik persekutuan yang diberikan oleh persekutu yang kaya, bukannya yang melarat, adalah menjala dengan sendirinya kepada jumlah sekemampuannya untuk menebus dari bahagian sepenuhnya milik teman persekutuannya atau sebahagian dari bahagian itu. Baik. Bahagian dia, hamba ni milik dua orang. Dia merdeka bahagian dia. Katalah bahagian dia separuh. Makna separuh hamba tu merdeka. Baik. Dalam masalah ni, separuh lagi tu kan? Separuh lagi. Dalam masalah ini, dia ada hukum sirayah. Sirayah ni jakit. Berjangkit. Dia hukum dia, bila dia merdeka separuh, separuh lagi bukan milik dia. Bila dia merdeka separuh bahagian ni, dia akan jakit ke bahagian orang yang dah merdeka. Dia ada hukum sirayah. Dia bukan COVID-19 dia boleh jakit. Tahu. Bukan COVID jakit. Ni jakit kok ni. Dia jakit. Sebab apa? Sebab syarak. Nak sangat merdeka orang ni. Yatashawwafu fil i'taq. Sangat-sangat menunggu untuk dimerdekakan ni. Jadi, syarat jakit adalah, nak jakit tu mesti orang hak merdeka tu kaya, ada duit. Ada duit. Jadi, sekarang ni, apa akan berlaku? Wasaral i'taku. Akan berjangkitlah kemerdekaan itu min musirin, daripada orang yang senang. Orang yang ada duit. La mu'sirin, kalau orang tu tak ada duit, ada banyak tu. Jadi tak jakit bahagian dia sahaja merdeka, bahagian hak teman dia, kawan dia tu tak merdeka. Tapi kalau dia ada duit, dengan sendiri kira kena jakit, kena bayar juga bahagian hak kawan dia.
Lima aisara, bagi apa yang dia senang, dia ada kemampuan, min nasibi syari', daripada bahagian kawang dia tadi. Au ba'dihi, ataupun sebahagian dia, kalau dia ada sebahagian saja mampu. Jadi apa akan jadi? Dia kena bayar harga separuh lagi hamba. Dia merdeka dah bahagian dia, milik dia orang. Dia dengan kawan dia beli seorang hamba. Dia merdeka bahagian dia. Dia ni ada duit. Bahagian kawan dia tu berapa? Kena letak harga. Katakanlah bahagian kawan dia 5,000. Beli hamba beli 10,000. Jadi dinilai-nilai hamba tu 10,000. Dia merdeka bahagian dia. Selesailah. Dan dia ni orang kaya, ada duit. Dengan sendiri dia kena bayar. Dia kena berjangkit merdeka tu pada bahagian kawan dia. Jadi dia kena bayar 5,000 ke kawan dia. 5,000 tu dia kena bayar pada kawan dia. Untuk menjadikan hamba tadi merdeka keseluruhannya. Nampak tak? Ini jakit ni kata sirayah ni jakit. Orang kawan ni tak boleh nak tahan tu. Sebab ni hukum syar'i ni, hukum syarak. Jadi dia kena terima je. Dia kena terima, ambil ni 5,000 bahagianmu aku bayar. Sebab apa? Sebab dimerdekakan bahagian aku, maka berjakit kepada bahagian kamu. Jadi aku bayar 5,000 kan apa? Aku telah menghilangkan pemilikan kamu daripada hamba ni, ambil 5,000 ni. Dia kena terima. Tak boleh kata aku tak mau jual, tak boleh ni. Tak boleh. Dia ni daripada hukum ni, hukum syarak ni dia bukan boleh kompromi sini. Sama dengan hak syufa'ah. Hak syufa'ah ni hak yang syar'i, syarak bagi. Orang tu tak mau jual ke kita ni rumah tu 2 tekak. Dah, rumah 2 tekak. Kita beli tekak bawah, dia beli tekak atas. Dia nak jual tekak atas ke orang lain. Nak jual tekak atas ke orang lain. Dijual tak ke bawah kita. Tahu-tahu orang lain, kita boleh buat keputusan jumpa qadi, batalkan jual beli kerana kita nak beli bahagian hak dia tu. Orang yang berhak beli ialah kita ni yang ada hak syufa'ah, syarik rakan kongsi ni. Sebab kita duduk sebangunan tu. Dia tak mau jual, kita nak jual ke orang lain, tak ada. Syarak dah tetapkan dah. Orang lain tu kena tarik diri, kena beri kepada kita. Kena beri kepada kita. Dia tak boleh nak kerah kepala, tak mau jual, nak jual ke orang lain, tak boleh. Syarak yang tetap ni, apa-apa pun kena jual ke rakan kongsi. Nampak? Jadi di sini masalah ni, dia kena bayar harga separuh lagi hak kawan dia tu, maka merdekalah hamba ini sepenuhnya. Nampak? Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wala yamna'u sirayata dainun mustaghrikun biduni hajarin. Penjalaran seperti itu tidak terhalang adanya hutang yang melanda habis harta si yang memerdekakan yang bukan diampu. Apa dia kata? Sirayah tadi, jakit ni, adakah kalau kita yang merdeka bahagian kita, dengan sendiri kita akan jakit ke bahagian kawan kita? Baik. Kita ni ada hutang. Hutang dainun mustaghrikun, hutang yang menghabisi harta kita. Makna harta kita ni kalau hutang kita bayar belaka, harta kita ada banyak ni, hutang kita banyak tu juga. Makna hutang tu menghabisi harta kita. Kalau kita bayar hutang, habis harta kita. Adakah itu menyebabkan tak berlaku jakit tang tadi, sirayah tak berlaku? Jawapannya tidak. Walaupun kita ni ada hutang, tapi kita ni boleh bayar hutang tu, boleh jadi tak sampai masa lagi. Tapi hutang ada. Hutang tu menghabisi harta kita. Bila kita merdeka, bahagian kita dia akan jakit ke bahagian kawan kita secara sirayah jakit tang ni. Kita kena bayar bagi kepada kawan kita bahagian untuk dimerdekakan ke semua hamba tadi. Nampak hutang yang mustaghrikun, dainun mustaghrikun, tidak menghalang sirayah biduni hajrin. Tanpa ada sekat tangan. Kalau dah mahkamah letak hajar, letak kita jadi sekat tang ke atas urusan keuangan kita. Kalau ada sekat tang, muflih dan seumpama, itu tak boleh.
Waktu tak boleh jakit lah dikira mu'sir. Ni kalau sekadar hutang, dia tidak dianggap mu'sir lagi, tak dianggap sesok lagi. Kemudian kata musannif, wastiladu ahadis syarikainil musiri yasri ila hissati syarikihi kal i'taqi wa alaihi qimatu nasibi syarikihi wa hissatuhu min mahril mithli la qimatul waladi ay hissatuhu. Pemustauladahan yang dilakukan oleh salah seorang yang kaya dari dua persekutu dalam memiliki budak wanita adalah menjala kepada bahagian teman persekutunya sebagaimana dalam permerdekaan. Maka ia wajib membayar seharga bahagian teman persekutuannya dan wajib membayar harga sejumlah bahagian mahar misil teman persekutunya dalam masalah pemustauladahan. Maka wajib membayar seharga bahagian teman persekutunya pada anak, bukan mustauladah itu. Okay. Baik. Sekarang ni antara contoh kalau berlaku, contohnya berlaku istilah. Istilah ni berlaku perempuan hamba dijadikan ummul walad. Hamba seorang, kongsi dua orang. Tiba-tiba salah seorang tuang hamba wati hamba tadi. Bersetubuh dengan hamba tadi dapat anak. Apa dah? Jadi hamba tadi ummul walad lah kepada salah seorang tuang tadi. Wastiladu ahadis syarikaini. Membuat ummul walad salah seorang rakan kongsi al-musir, yang kaya tadi, yang ada harta, yasri ila hissati syarikihi, akan merebut kepada bahagian kawang dia. Patutnya tak boleh buat gitu. Apa dah ya? Tapi katakanlah berlaku juga salah seorang ni dia bersama dengan hamba tadi. Jadilah ummul walad. Bila jadi ummul walad, apa kesnya? Ummul walad ni tak boleh dijual. Tak boleh dijual beli dah, tak boleh dah. Jadi bila begitu, tak boleh diwarisi. Dia status dia, bila mati, tuang akan jadi merdeka sendiri. Anak yang lahir itu merdeka. Okey, baik. Jadinya bila dia menjadikan perempuan ni ummul walad, maka dia kena kawang dia ni, bahagian kawang ni akan jakit kepada bahagian kawang dia tadi. Sebab dia tak boleh jadi dua orang gitu. Dia kena jadi milik penuh seorang. Kerana itu dia akan berjangkit kepada bahagian teman dia tadi. Kal i'taq, seperti mana masalah merdeka tadilah. Kita merdeka bahagian kita, dia akan jakit bahagian hak seorang lah, ke kawang kita. Di sini kalau kita jadikan hamba tu ummul walad, dia akan jakit ke bahagian seorang lagi, menyebabkan perempuan tu kena dapat kita belaka. Maka wa alaihi qimatu nasibi syariki, maka ke atasnya dia kena bayar nilai bahagian teman dia. Masalah tadilah kalau dia merdeka bahagian dia, wa hissatuhu min mahril mithli, dan bahagiannya daripada mahal misil. Bahagiannya daripada mahal misil. Mahal misil makna sebab apa? Sebab kita seakan-akan perempuan ni patutnya boleh nikah. Perempuan hamba tadi patutnya boleh nikah dengan orang lain. Bila nikah orang lain dapat anak, anak tu hamba jugalah. Sekarang ni kita menghalang. Kita menghilangkan hak untuk menjadikan perempuan ni hamba dengan dia nikah dengan hamba lain. Bila gitu kena bayar mahar misil. Kita telah tafwid hakku mahril misli. Dia panggil. Kita telah menghilangkan hak kawang kita tadi untuk mendapat mahar misil dengan dengan beri kahwin perempuan pada orang lain. Kalau hamba tak dikahwin orang lain kan boleh kena bayar mahar. Bayar mahar ni siapa akan dapat? Tuang akan dapat lah.
Jadi kerana kita jadikan dia umul walad, tak boleh nikah dengan orang lain. Maka kita kena bayar ganti rugi sebab kita menghilangkan hak untuk dia nikah dengan orang lain untuk dapat mas kahwin. Apa kena bayar hissatuhu min mahril mithli, bahagiannya daripada mahar misal. Okey. La qimatul waladi. Bukan harga anak tu. Bukan harga anak tu. Nilai anak tu. Sebab anak yang anak tu dah jadi hamba dah. Adakah kita kena bayar sebab kita menghilangkan, kita dah hapuskan, hilangkan kemampuan untuk jadikan anak tu hamba. Kita hilangkan hak tu. Tu tak kena bayar. Nilai anak itu, bahagian anak tu tak kena bayar. Ibu sajalah. Okey. Nampak Kemudian kata musannif rahimahullah, wala yasri tadbir, pemudabbaraan. Mudabbar ni adalah tidak bisa menjala kepada bahagian temang persekutuan. Wala yasri tadbir. Tadbir ni apa? Tadbir ni ialah seorang tu menyatakan kepada hambanya, kalau aku mati, maka bahagian aku merdeka. Bahagianku pada dirimu aku merdekakan. Maka hamba ni dipanggil hamba mudabbab. Hamba mudabbab. Hamba mudabbab ni dabara ni belakang. Belakang makna kalau tuan dia pergi dulu. Tuan dia pergi dulu makna bahagian tuan dia merdeka. Jadi kalau hamba ni milik dua orang, milik dua orang. Seorang kata kalau aku mati aku merdekamu. Mu termerdeka. Dia kata gitu. Kalau aku mati maka merdekalah kamu. Maka tiba-tiba mati. Tuan tu mati. Maka bahagian dia tu jadi termerdeka. Ni hamba mudabbab. Baik. Adakah bila begitu dia akan jakit ke hak bahagian kawan dia? Tak. Masalah tadbir tidak akan berjakit. Tak akan berlaku sirayah pada masalah tadbir. Makna bahagian dia saja merdeka. Jadi hamba tadi separuh merdeka, separuh hamba. Faham Walau malaka syakhsun ba'dahu min aslin aw far'in wa in ba'uda ataqa alaihi li khabari muslimin. Apabila seseorang memiliki budak, yang budak itu adalah orang tua atau anak keturunannya, walaupun telah jauh jenjang jalurnya, maka menjadilah merdeka atas nama pemilik tadi sebagai berdasarkan pada hadis riwayat Muslim. Baik. Ni pada masalah apa? Kalau dia milik hamba, yang mana hamba ni ialah keturunan dia, sama ada anak cucu ke bawah atau usul ke atas. Usul ke atas mak ayah tok nenek ke atas, ataupun anak cucu ke bawah. Dia beli. Dalam hamba hak dia beli tu ada seorang hamba tu rupanya cucu dia. Tak contohnya. Dah mana tahu tak? Atau rupanya tok dia. Tak ke usul furuk dia, tak kira lah. Maka dengan sendirinya, walau malaka syakhsun ba'dahu, kalau memilih oleh seseorang ba'dah, sebahagian, bahagian mana keturunan anak cucu ke atas atau ke bawah, min aslin aw far'in, daripada usul ke atas atau furuk ke bawah, wa in ba'uda, walaupun jauh, ataqa alai, jawabnya akan merdeka langsung ke atasnya, ke atas orang tadi. Makna dia milik je, tahu ni tok kita ni sendiri merdeka. Mereka sendiri. Tak payah kata aku merdekakan kamu apa tak. Akan sendiri mereka. Ni cucu ni sendiri merdeka. Okay. Kenapa? Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lan yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan
fayashtarihi fayu'tiquhu. Tidak dapat membalas. Lan yajziya walidun walidahu. Lan tidak akan yajziya waladun walidahu, tidak akan membalas anak akan mak ayah dia kecuali. Makna anak ni tak boleh nak balas jasa mak ayah dia kecuali ayajidahu mamluka, dia dapati mak ayah dia tadi hamba milik orang. Fayashtarihi, lalu dia beli. Fayu'tiquhu, lalu dia merdekakan. Kalau gitu maknanya hak tu lah hak Nabi kata padang kalau nak balas jasa. Nak balas jasa, tak boleh anak ni nak balas jasa mak ayah tak padang. Kalau lah padang pun maknanya kalau anak ni dapati mak ayah dia ni jadi hamba. Dia beli lalu dia merdekakan. Boleh lah. Tu padang lah. Nampak? Okay. Jadi di sini menunjukkan bahawa apa? Bahawa anak yang memiliki ibu atau ibu yang memiliki anak, bila ada dalam pemilikannya maka sendiri akan merdeka. Wa kharaja bil ba'di ghairuhu kal akhi fala ya'tiqu bimilkin. Tidak termasuk orang tua atau anak keturunan, iaitu yang bukan itu, misalnya saudara, maka tidak menjadi merdeka lantaran dimiliki. Dia kata kalau keturunan sebahagian daripadanya, maknanya mak ayah ke atas, anak ke bawah, keluar dengan kata ba'dun tu lain daripadanya seperti saudara. Makna filem 3 Abdul tu dia beli. Abdul Wahab beli Abdul Wahab, beli Abdul Wahid. Dia beli. Hak tu tak mesti merdeka, dia boleh jadi hamba. Boleh jadi hamba. Tak mesti, dia tidak akan termerdeka sendiri. Jadi keluar kata ba'dun ni adik-beradik. Adik-beradik kalau dia beli, adik-beradik itu hamba. Dia beli tak jadi termerdeka sendiri. Dia milik hamba dia, katalah adik-beradik ni, dia ni kata kena tawang dalam perang. Agama lain. Ada agama lain. Kalau sama Islam dia tak boleh lah. Agama lain. Masuk dalam bahagian tawanan yang kita dapat bahagian ghanimah situ. Jadi hamba kita. Boleh jadi hamba pun tak apa. Tak akan termerdeka sendiri. Tak akan merdeka sendiri. Baik. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ إِذَا مُتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ أَعْتَقْتُكَ بَعْدَ مَوْتِي وَكَذَا إِذَا مُتُّ فَأَنْتَ حَرَامٌ أَوْ مُسَيَّبٌ مَعَ نِيَّةٍ فَهُوَ مُدَبَّرٌ ya'tiqu ba'da wafatihi min thuluthi malihi ba'da dain. Barang siapa mengatakan kepada budaknya, dikata kepada hamba dia, engkau merdeka setelah saya mati, atau bila saya mati maka engkau merdeka, atau saya memerdekakan dirimu setelah saya mati, dan demikian pula mengatakan bila saya mati maka engkau haram, yakni bebas pergi, dengan dibarengi niat, maka menjadilah budak mudabbar, iaitu menjadi merdeka setelah si tuang mati dalam perhitungan sepertiga harta peninggalannya setelah terpotong hutang. Ni masuk pada hukum hamba mudabbar ni. Hamba mudabbar ni mangqala li abdihi, kalau seorang tu tuang dia kata pada hambanya, anta hurun ba'da mauti, kamu merdeka lepas mati aku. Ataupun idza mitu fa anta hurun, kalau aku mati mu merdeka, ataupun aku merdekakan kamu lepas aku mati, dan seumpamanya lah. Ataupun kinayahnya fa anta haramun am musayyabun ma'aniyah. Ni kalau kinayah dia kena ada niat lah. Maka hukumnya hamba ni hamba mudabbar. Hamba mudabbar. Ya'tiqu ba'da wafatihi, dia akan jadi merdeka sendiri selepas mati tuangnya. Tak jadi saka lah, tak jadi saka. Dia akan merdeka sendiri. Merdeka tu min thuluthi malihi ba'da dain, daripada 1/3 hartanya selepas bayar hutang. Ikut step dia.
Tak, mula-mula kena urus jenazah. Pengurusan jenazah dulu. Lepas urusan jenazah, selesai dah kan? Lepas tu bayar hutang dulu. Hutang orang, hutang Allah Ta'ala bayar selesai dulu. Kemudian barulah wasiat. Lepas habis wasiat tu baru bagi saka. Dia saka tu last sekali. Tak last sekali. Ada orang tak faham, dia kata bagi saka dulu. Kalau tidak, seksa mayat dalam kubur. Tak boleh lambat-lambat ni, seksa mayat dalam kubur. Tak ada betul kita kata kalau lambat bagi ni terseksa, tak ada. Boleh je harta saka tu jadi syarikat sampai bila-bila. Tak mau bagi, katalah nak setuju bagi syaratnya setuju belaka lah. Nak jadi harta syarikat contohnya. Antara anak beranak. Baik. Jadinya dalam masalah ni pengurusan jenazah selesai. Lepas tu hutang, tu ba'da dain, lepas daripada hutang, barulah wasiat. Wasiat. Baik. Luluhnya kalau dalam 1/3 harta. Kalau nilai hamba itu daripada 1/3 harta pusaka hak tinggal, maka luluhlah wasiat si mati. Makna hamba tadi merdeka. Tu dia kata min thuluthi malihi ba'da dain, lepas daripada hutang. Kalau tak luluh, harga hamba katakanlah, harga hamba berapa? Harga hamba kita kata 30,000. Tak. Harta hak ada tu semua sekali 30,000 juga. Jadi 1/3 ialah 10,000 je. Luluh 1/3. Hak 20,000 lagi tu bergantung kepada ahli waris hak lain. Nak luluhkan boleh. Kalau tak mau luluh makna 1/3 je lah merdeka. Nampak? Merdeka 1/3 saja. Jadi dia dikira merdeka daripada 1/3 harta. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, wa batala at-tadbiru binahwil bai'in limudabbarin fala ya'udu wa in malakahu thaniyan wa yasihhu bai'uhu. Pemudabbar menjadi batal sebab semacam budak mudabbar dijual, yang makanya kemudabbaran tidak kembali lagi walaupun dimilikinya itu untuk yang kedua kalinya, dan adalah sah menjual budak mudabbar. Okey, baik. Hamba yang kita janji dia nak merdeka kalau mati ni, boleh batal perjanjian tadbir kita binahwi baik. Sebelum mati kita pergi jual, batal. Hamba mudabbar boleh jual. Umul walad tak boleh. Fala ya'udu, dan janji kita nak merdeka tu tidak akan kembali wa in malakahu thaniyan. Kita janji dia nak merdeka lepas mati. Dok dah mati kita pergi jual. Lepas tu kita beli pulak dia. Janji tu terpakar tak? Janji dah pakar dah. Dia tak akan pakar. Kena buat perjanjian baru. Kalau aku mati, mu merdeka. Makna hak lama tu batal dah. Bila berpindah milik, la ya'udu wa in malakahu thaniyan. Wa yasihhu bai'uhu, maka di sini nak cerita boleh menjual hamba mudabbar. Kemudian kata musannif, la biruju'in anhu wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dah tu kali ni untuk billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.